Selamat sejahtera, wahai para ahli arkeologi muda. Saya pemandu pelancong anda untuk sebuah ekspedisi maya yang cukup istimewa. Jom kita bersiap sedia sebab kita akan mengembara kembali ke zaman purba untuk meneroka salah satu khazanah terhebat Malaysia, iaitu Lembah Lenggong. Soalan pertama saya, dah bersediakah anda semua untuk kembali ke 1.83 juta tahun yang lalu? Ya, betul. Lupakan sekejap buku teks sebab hari ini kita akan lihat sendiri dengan mata kepala kita bukti-bukti kehidupan manusia terawal di Asia Tenggara. Betul-betul di sini, di tanah air kita. Dan inilah dia lokasi kita. Di hadapan kita terbentang luas Lembah Lenggong yang terletak di Hulu Perak. Ini bukan sekadar lembah biasa tau. Ini ialah tapak warisan dunia UNESCO. Satu pengiktirafan antarabangsa yang membuktikan betapa pentingnya tempat ini. Anggaplah tempat ini sebagai kem pangkalan kita, di mana semua pengembaraan kita akan bermula. Baiklah, untuk misi kita yang pertama, kita akan terus turun padang. Kita akan sama-sama menjelajah tapak-tapak arkeologi yang utama dan cuba membongkar sendiri rahsia yang ditinggalkan oleh manusia zaman purba. Jom, pakai kasut bot anda, kita akan mula menggali sejarah. Okey, sebelum kita mula, mari kita fahamkan dulu garis masa ini. Ia menunjukkan betapa panjangnya rentetan sejarah yang akan kita selami. Bermula dengan hentaman meteoroid 1.83 juta tahun dahulu yang membentuk semula landscape di sini, sehinggalah ke penemuan lukisan gua yang penuh misteri pada tahun 1926. Setiap tarikh ini ialah satu bab penting dalam kisah Lembah Lenggong. Hentian pertama kita ialah Bukit Bunuh. Cuba pandang sekeliling. Mungkin ia nampak macam bukit biasa sahaja, tetapi di bawah tanah yang kita pijak, inilah tersembunyinya bukti salah satu tapak manusia terawal di luar benua Afrika. Bayangkan, sejarah dunia terukir di sini, di Perak. Memang luar biasa kan? Jadi, apa rahsia yang Bukit Bunuh simpan? Nah, para ahli arkeologi telah menemui pelbagai peralatan batu purba, termasuklah kapak genggam. Yang paling menakjubkan ialah tapak ini wujud dan terdedah disebabkan hentaman meteorit jutaan tahun dahulu. Letusan yang dahsyat itu secara tak sengaja telah mengawet artifak-artifak ini seolah-olah ia sebuah kapsul masa yang menunggu untuk kita temui hari ini. Seterusnya, jom kita terokai Gua Kajang. Cuba ambil masa sekejap, pejamkan mata dan dengar. Cuba bayangkan, ribuan tahun dahulu, gua ini bukanlah sekadar gua batu yang sunyi. Ia adalah sebuah rumah, sebuah perkampungan yang sibuk, tempat mereka berlindung, memasak dan membesarkan anak-anak. Dan buktinya ada di mana-mana. Penemuan perkakas batu, sisa-sisa makanan seperti tulang haiwan dan cengkerang siput, malah penemuan rangka manusia, semuanya menceritakan kisah kehidupan harian mereka. Apa yang mereka makan, alatan yang mereka guna, semuanya terekam di sini sejak lebih 11,000 tahun yang lalu. Hentian terakhir kita di lapangan membawa kita ke Gua Badak. Kalau Gua Kajang tadi adalah rumah mereka, Gua Badak ini pula ibarat galeri seni mereka. Di sinilah, di dinding-dinding gua yang sejuk ini, mereka meluahkan idea, cerita dan mungkin juga kepercayaan mereka. Kita perhatikan lukisan-lukisan ini, semuanya dilukis dengan arang. Ia menunjukkan pelbagai bentuk manusia dan haiwan. Ia seolah-olah tingkap yang membolehkan kita mengintai ke dalam dunia mereka. Kita boleh nampak pemburu, haiwan buruan dan ada juga corak-corak misteri yang maknanya masih dikaji sampai hari ini. Ini membuktikan manusia zaman dahulu, sama seperti kita, ada keinginan untuk berkarya dan meninggalkan jejak. Baiklah, para arkeologi muda sekalian. Kita dah pun melihat sendiri tapak-tapak bersejarah ini. Sekarang, tiba masanya untuk anda pula merasai sendiri pengalaman menjadi seorang ahli arkeologi. Misi kedua kita adalah untuk mengenali alatan, mengasah kemahiran pemerhatian dan yang paling penting, memahami etika sebagai penjaga warisan. Inilah dia kit peralatan asas seorang ahli arkeologi. Ada sudip dan berus halus, bukan untuk membersihkan habuk biasa, tetapi untuk proses penggalian yang sangat teliti. Pita pengukur, kamera dan juga peranti GPS pula sangat penting untuk merekodkan setiap butiran dengan tepat. Di mana artifak ditemui, bagaimana rupanya, semuanya perlu direkod. Setiap alatan ini memainkan peranan penting untuk memastikan tiada cebisan sejarah yang terlepas pandang. Sekarang, mari kita uji kemahiran detektif anda semua. Lihat semula imej lukisan dari Gua Badak tadi. Pada pendapat anda, apakah cerita yang cuba disampaikan? Adakah ini catatan tentang kejayaan mereka memburu? Atau mungkin sebuah upacara ritual?
Ataupun mungkin ia sekadar hiasan untuk mencantikkan gua? Sebenarnya tiada jawapan yang salah di sini. Apa yang penting ialah bagaimana anda menganalisis bukti dan membina teori, sama seperti seorang penyelidik yang sebenar. Dan sekarang, bahagian yang paling mustahak dalam misi kita. Sebagai pelawat dan juga bakal penjaga warisan, kita semua memikul satu tanggungjawab yang besar. Ingat 4 peraturan mudah ini. Pertama, jangan sekali-kali sentuh atau alihkan apa-apa. Kedua, jangan merosakkan tapak dengan menconteng. Ketiga, ambillah gambar seberapa banyak yang anda suka sebagai kenangan, tetapi tinggalkan artifak di tempat asalnya. Dan yang keempat, kongsikanlah ilmu yang anda dapat hari ini. Warisan ini bukan milik kita seorang, tetapi milik semua generasi. Nampaknya ekspedisi lapangan kita sudah pun tamat. Tetapi pengembaraan kita belum lagi berakhir. Sekarang, mari kita saksikan bagaimana semua cebisan teka-teki yang kita temui hari ini, daripada kapak batu hinggalah ke lukisan arang, bercantum untuk membentuk satu cerita yang lengkap tentang warisan kebanggaan kita semua. Selamat datang ke Galeri Arkeologi Lenggong. Di sinilah semua artifak yang ditemui dari seluruh lembah Lenggong ditempatkan, dipelihara dan dipamerkan dengan teliti. Setiap satu objek yang ada di dalam galeri ini adalah ibarat sekeping puzzle yang membantu kita memahami gambaran besar sejarah manusia di tanah air kita. Di antara semua penemuan yang hebat, tiada yang lebih ikonik berbanding manusia perak. Ia merupakan rangka manusia prasejarah paling lengkap yang pernah ditemui di seluruh Asia Tenggara. Dan usianya 11,000 tahun. Cuba kita fikirkan sejenak. Rangka ini adalah bukti mutlak tentang betapa panjangnya sejarah ketamadunan yang telah wujud di rantau ini, jauh lebih lama sebelum piramid dibina. Ingatlah pesanan ini. Setiap artifak, setiap tapak purba, setiap lukisan gua ini bukan sekadar batu dan tulang. Ia adalah sebahagian daripada DNA kita sebagai sebuah bangsa. Memelihara warisan ini bukanlah tugas ahli arkeologi atau kerajaan semata-mata. Ia adalah tanggungjawab kita bersama untuk menjaga identiti kebangsaan kita demi generasi akan datang. Kalau pengembaraan kita hari ini berjaya menyuntik semangat dalam diri anda, ketahuilah bahawa kerjaya sebagai seorang ahli arkeologi ini sangat luas dan mengujakan. Anda boleh jadi penyiasat di lapangan, saintis di dalam makmal, atau seorang pencerita di muzium yang menyambungkan kisah silam kepada generasi masa kini. Setiap peranan ini sangat penting. Sebelum kita menamatkan ekspedisi ini, saya tinggalkan satu soalan terakhir untuk anda renungkan. Hari ini, kita dah belajar tentang sejarah yang dicipta puluhan ribu tahun dahulu. Sekarang, cuba fikirkan, apakah legasi yang sedang kita bina hari ini? Apakah cerita dan nilai yang akan ditinggalkan oleh zaman kita untuk dikaji oleh ahli arkeologi masa hadapan? Sejarah sedang ditulis dan andalah penulisnya. Terima kasih kerana sudi menyertai saya dalam pengembaraan ini.